Orang lelaki saja tengok video ni. Orang puas boleh scroll. Tengoklah. Orang lelaki saja. Tinggal orang lelaki dah. Kepada orang lelaki, tak guna kita kalau jadi orang lelaki tak pernah pergi semaya Jumaat. Biar kita khabar. Kita orang lelaki diwajibkan semaya Jumaat. Kalau kita tidak semaya Jumaat 3 kali berturut-turut tanpa sebab apa-apa, Allah Ta'ala akan tutup pintu hati kita. Allah Ta'ala akan tutup penglihatan kita. Dan Allah Ta'ala akan tutup pendengaran kita. Masa tu kita tak berasa dah nak buat ibadat, tak berasa dah nak buat kebaikan. Jadi sementara kita masih lagi mendengar nasihat ni, marilah semaya Jumaat. Jangan duk sibuk sangat dengan dunia. Kejar akhirat jaga-jaga. Jangan duk sibuk kejar dunia sehingga lupa akhirat. Kerja-kerja juga. Semaya jangan tinggal. Cukup masa, marilah semaya Jumaat. Kita ada mutu hebat, kereta hebat, marilah semaya Jumaat. Tanda kita syukur dan terima kasih pada Allah SWT di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita hari ini. Kita kena ingat, rezeki hak halal belum tentu lagi berkat. Kalau rezeki hak berkat, sudah tentu halal. Jadi pakat mari semaya Jumaat dah. Jangan lupa, hari ni hari Jumaat, pakat mari semaya Jumaat. Ajak saya pakat mari semaya Jumaat. Berapa tak lama pun semaya Jumaat, 30 minit dah lebih kurang. Mari semaya Jumaat dah. Mari semaya Jumaat.